Sidang hadirin di pohon berdiri. Mengumumkan keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Lagu Negeri. Menjunjung kasih Tuanku, hadirin dipersilakan duduk. Langkah kecil di bumi berduri, namun jiwa tak pernah lari. Peluh jatuh jadi saksi bahwa aku takkan berhenti. Walau badai datang menggila, keyakinan jadi senjata. Takkan goyah, takkan padam, kerana janji ini tersemadam.
berikut satu lagi puisi bertemauku. Orang kurang upaya, Ditulis dengan nada empati, penghargaan, dan semangat inclusivity. bukan sekadar nama. Mereka bilang aku lemah, tak bisa berlari seperti angin, tak mampu melompat tinggi ke awan. Tapi mereka lupa, aku punya mimpi yang tak bisa dipatahkan. Tanganku mungkin tak sempurna, langkahku perlahan, kadang terseret, tapi jiwaku kuat, hatiku besar, Lebih dari sekadar tubuh yang terlihat. Aku, itu hanya nama, bukan batas, bukan duka. Aku tetap manusia yang ingin dihargai, didengar, dicintai, disayangi. Jangan pandang aku dengan kasihan, Tapi pandang aku dengan pengertian. karena di balik setiap kekurangan, Tuhan titipkan kekuatan yang menakjubkan. Beri aku ruang untuk mencoba, Beri aku peluang untuk berdiri. karena aku juga ingin merasa Bahwa dunia ini juga milik kami. Itu tadi persembahan sahabat aku, Salman, Rahimah, Rizal dan Salman. Tepuklah. Terima kasih. Pada persembahan kami yang pertama di Kuala Lumpur dulu, bulan lepas, lagu pembukaan tadi itu ditarikan oleh anak aku, Fatin Nadira. Seorang penari profesional yang berkelulusan degree. Sayangnya malam ni dia tak dapat datang bersama-sama dengan ayahnya. Sebab dia berada di Kuching, Sarawak mengadakan persembahan. Itulah satu-satunya anak aku yang mengikut jejak ayahnya. Kata orang, bapa borek anak rintik. Ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Betul tak? Betul kan? Tapi tak apalah, tanpa anak aku boleh teruskan juga persembahan pada malam ni. Aku dilahirkan normal. Tak ada cacat celanya. Alhamdulillah. Malah Allah telah mengurniakan aku bakat yang tidak ada pada diri orang lain separuhnya. Kenapa aku cakap macam itu? Ini kisah aku. Aku dilahirkan di dalam sebuah keluarga besar. Adik-beradik aku 17 orang. Ramai tak? Ramai kan? Tapi biasalah orang dulu-dulu. Aku daripada isteri muda, 8 orang adik-beradik dan
isteri tua, adik-beradik tiri aku 7 orang. Arwah bapa aku dulu seorang guru. Memang garang. Pendidikan agama memang tidak diringan-ringankan. Tapi dalam 17 orang adik-beradik aku ni, aku seorang saja yang terlibat dalam bidang seni. Entah dari mana datangnya darah seni aku ni, aku pun tak tahulah. Yang aku tahu, aku amat gembira. Kerana sehingga hari ini, aku telah berjaya dalam kehidupan aku melalui pengalaman lantai ini. Kenapa aku cakap macam itu? Kuat burung kerana sayap, kuat tali kerana ikatan. Masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada kelebihan. Begitu juga dengan aku. Walaupun adik-beradik aku ramai, tapi melalui bakat akulah, maka aku jadi juga seorang manusia yang berguna. Lantai inilah yang menggilap bakat aku dalam bidang seni. Khasnya seni tari. Aku mula berjinak dan mula menampakkan bakat semasa aku di awal sekolah rendah dulu. Waktu itu, aku hanya berlakon sahaja. Tetapi bila aku beralih ke sekolah menengah, bakat aku mula aku luaskan. Berbagai bidang seni yang aku ceburi. Lantai tari, lantai teater, lantai silat dan pelbagai lagi. Pada zaman aku remaja, kawan-kawan semua sibuk bersukaria, poya, ke disko dan sebagainya. Tapi aku kerana minat dengan lantai seni tari ini, aku belajar menari melalui satu persatuan di Johor Bahru. Bagaimana untuk menarikan inang. Selain pada inang, zapin. Begitu juga dengan joget. Aku boleh menari ni. Mana pula datang OKU ni? Jangan salah faham ya. Malam ni aku kena makan pil ni. Selalunya inilah dia ubat aku. Sebelum aku mengadakan persembahan ataupun aku nak buat persembahan, celebrate teman setia aku. Dan malam ini aku makan ubat ni, sebab itu aku boleh menari lah. Jadi jangan salah sangka. Aku digilap oleh lantai seni, seni tari dan seni lain-lain yang aku katakan tadi. Melalui seni inilah aku berpeluang ke pelbagai negara, menjadi duta kecil negara. Siapa sangka melalui seni tari, aku telah pergi ke Perancis. Aku pernah pergi ke Jordan, Syria, Lebanon, New Zealand dan berbagai-bagai negeri lagi. Kalau dulu 40 tahun dulu masa zaman aku, bila kita menari aja, orang akan pandang serong. Dia cakap apa? Ni budak lembik ni. Budak lembut. Tapi lembut bukan sebarang lembut. Itu lantai tari. Aku juga pernah berjaya dalam lantai teater. Yang mana di peringkat negeri dulu, seringkali aku menjadi johan, malah menjadi pelakon terbaik dan sebagainya. Di peringkat kebangsaan,
Aku pernah menjuarai Johan peringkat kebangsaan dalam cerita Ayang-Ayang Purwo. Hai Sri Rama, berani kau datang kemari mencari Sita Dewimu? Itu lantai teater aku. Malah aku juga mahir bersilat. Siapa yang berani, datanglah rapat. Tapi aku tak beranilah sekarang. Semua kuda-kuda aku dah habis dah. Melalui lantai inilah aku mengenal erti kehidupan. Melalui lantai ini jugalah aku mencapai kejayaan. Melalui lantai ini jugalah aku mengekalkan seni warisan. Melalui lantai ini jugalah sebagai petunjuk ketamadunan manusia, bangsa kita. Aku sayang lantai ini dan aku akan kekalkannya. Daripada lantai ini jugalah aku berjaya menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam. Namun, aku tidak tinggalkan bakat dan minat aku itu. Di dalam perkhidmatan pun, aku masih teruskan lagi bakat aku dalam lantai ini. Dan paling istimewa, lantai ini jugalah yang mendekatkan hati aku dengan negeri Perlis. Ya Allah, aku bersyukur. Aku sayang negeri ini dan aku sentiasa rindu dengan negeri ini. Sebab itu aku datang kembali ke negeri ini untuk berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di sini. Aku telah pun menamatkan perkhidmatan pada tahun ini, pencen 60 tahun. Tapi kerana minat aku masih teruskan lagi beraksi di lantai ini. Walaupun minggu lepas aku ni baru keluar daripada hospital. Baru kena jantung pula. Tak apa. InsyaAllah aku akan terus mengingati Perlis sebagai negeri yang pernah aku duduki satu ketika dulu. Dan memang aku sayang dengan negeri ini. Satu pengalaman, satu ingatan yang tak boleh aku lupakan. Kenapa aku jadi OKU? Seperti aku cakap tadi, ini kisah aku. Kenapa aku jadi OKU? Ramai yang terkejut. Sebab, Rahmat tu mana pula datang OKU dia? Tapi inilah dia, kad OKU aku. Aku telah menjadi salah seorang masyarakat orang kurang upaya. Dan aku tidak menyesal kerana bakat dan minat akulah yang membawa aku kepada kad OKU ini. Tapi itu hanyalah satu memori yang akan menjadi ingatan pada diriku selama-lamanya. Aku OKU fizikal. Tongkat ini akan menjadi peneman selama-lamanya kerana kedua belah kaki aku ni lututnya dah tahap keempat, dah pelbagai cara dah dibuat, cuma tunggu pembedahan. Tapi aku takut. Aku tak berani. Sebab tu biarlah aku pakai tongkat je pun tak apalah. Sampai bila-bila. Aku ingin bawa kalian semua kepada satu lagu yang mungkin kamu semua ingat. Dan boleh bersama-sama dengan aku menyanyi. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Kalau boleh, bangun semua. Sila bangun. Bangun ya. Kalau tak nak menari, ikut menyanyi saja pun jadilah. Lagu ini adalah lagu kenangan aku, bukan menjadi penyebab, bukan menjadi punca. Tapi kerana terlalu amat sangat menyukai lagu ini,
Sehingga aku jadi macam gini. Rasanya kawan-kawan aku tahu lagu apa ni. Sebab itu aku digelar Rahmat ... Boleh? Okey, silakan. Sama-sama kita nyanyi. Yang boleh menari itu menarilah ya. Tahu kan? Tahu kan? Lagu apa ni? Kuda Hitam. Nyanyi sama-sama. Kuda hitam, aduh, kuda hitam, tak dihitung namun berbahaya. Lari tenang, aduh, pelan-pelan, tahu-tahu bisa nyampe duluan. Gadis manis, aduh, kulit hitam, hidung mancung abang, berbahaya. Tenang-tenang, aduh, menghanyutkan, tahu-tahu bisa bikin kejutan. Kalaulah naik kuda hitam, lari kencang, nafas pun panjang. Kalaulah punya pacar hitam, walau hari panas, senyum senang. Jangan marah, aduh, abang-abang, hati-hati hidup di dunia. Jangan pandang remeh, pandang ringan. Aku nyanyi bukan sembarangan. Jantung nadi, jantung mati, mati. Sakit, Hello, Puja Sijal. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Okay, saya Sadiq Rafali. Isteri saya dimasukkan ke dalam CCU. CCU, tapi saya tak dapat panggilan daripada pihak hospital. Dah 24 jam. CCU yang saya sambungkan sebentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Dr. Len ni, bahagian medical ni. Ya, saya. Ni suami Dr. ni Syariza. Ya, saya. Okay. Sudah beritahu dia memang masuk tiup lagi lah ni. Memang kena bantu pernafasan. Itu bahagian abuse lah. So, yang kami medical tu merawat dia punya jangkitan kuman.
Okey, faham. So gangguan kuman tu kita tengah siasat, tapi nampak ada kuman memang banyaklah kat dalam badan dia. Faham. So kita kena dah bagi antibiotik yang paling kuat lah untuk dia. Dia sekarang tengah induce koma ke? Ya, memang masuk tiup induce koma melalui tiup pernafasan. Okay. So her current status is stable lah. Boleh kata stable, tapi you can consider still critical lah, because she's still having fever, but we're giving the best antibiotic. We're giving all the drip and everything. Whether she can get out of it tu kena tengok lah. Dia. Puan, kami akan hentikan mesin bantuan pernafasan. Puan cuba bernafas sendiri ya. Kalau tak boleh, bagi tahu ya. Tak boleh. Jangan cabut alat pernafasan aku. Jangan cabut. Jangan. Aku dah cakap dengan doktor tu. Jangan cabut alat pernafasan aku. Tapi kenapa dia cabut? Dia cakap kalau aku tak boleh bernafas, bagi tahu. Aku dah cakap. Tapi dia buat tak tahu. Patutlah doktor tu buat tak tahu. Sebab dia tak faham aku cakap apa. Kau nak tahu tak aku cakap macam mana? Suara aku tak boleh keluar. Aku tak boleh berkata-kata. Sebab apa? Seminggu aku terbaring di ICU. Ni tiup masuk sini terus ke perut, sebab dia nak pump. Dia nak bagi aku bernyawa kembali. Seminggu aku terbaring. Seminggu aku selesa sebab dapat bernafas dengan mesin. Aku tak payah susah-susah bernafas. Tiba-tiba doktor nak cabut. Aku takutlah. Aku rasa dah macam, nyawa aku dah nak kena cabut. Aku tak boleh bernafas. Takut. Tapi doktor cabut juga. Nak buat macam mana, sebab masa tu kritikal COVID. COVID tengah kritikal. Aku pula pergi menumpang. Masuk, aku tak kena COVID lah, alhamdulillah. Tapi aku kena kencing. Kencing tikus. Aku nak cerita ni macam mana aku boleh kena kencing tikus. Orang selalu ingat kencing tikus pergi mandi sungai, minum air dalam can yang tak bersih, mesti boleh dapat kencing tikus. Tak! Aku tak pergi mandi sungai pun. Tak. Satu hari tu, aku ni pergilah dengan kawan-kawan. Buat konten konon lah. Pakai kamera. Shoot. Pergi ke tepi tasik. Dah mata. Pandang ke atas ni. Tuk. Kelepuk. Allah Akbar. Lopak. Ada lopak air je. Semalam hujan. Orang mesin rumput. Rumput cantik dekat taman ni. Bukan lopak kotor, tak. Aku pandang ke kanan. Aku nampak sampah berlonggok kat tepi tu. Air mengalir ke situ. Tak terfikir apalah kan. Aku teruskan saja. Lepas tu, tak sampai sejam, aku duduk dekat meja makan nasi lemak. Badan ni dah mula menggigil. Dah rasa pelik. Nak demam, tak demam, aku tak tahu. Tapi aku buat bodoh je lah. Rupanya lepas aku balik ke rumah, mula-mula badan dah menggigil semacam. Lepas tu, aku sampai saja masuk rumah ni, tak sempat pergi ke katil tu. Aku dah, ya Allah, sakit. Dia
attack hari-hari aku. Dia attack semua organ-organ aku. Sakit ya amat. Aku tak tahu apa yang jadi pada diri aku. Kuman kencing tikus tu punyalah jahat. Dia masuk ke dalam badan aku melalui kulit aku sahaja. Kulit kita ni, kuman tu boleh masuk yang tergaris. Dia masuk ikut kaki aku. Terus ke urea aku. Naik sampai ke dada, sampai ke otak. Bila dia dah sampai ke otak, aku dah tak ingat apa dah masa tu. Masa tu, aku bukan pengsan, aku tak pengsan. Tapi badan aku, jasad aku ni masih bergerak. Suami aku dan adik aku nak bawa pergi hospital. Aku boleh tak nak. Aku boleh bersilat pula. Berlawan dengan suami aku. Dia orang letak tilam. Aku jatuh. Dia orang nak angkat aku bangun balik. Macam itulah. Dekat sejam daripada pintu rumah dekat sini nak bawa masuk kereta tu. Punyalah siksa. Tak habis kat situ. Masuk kereta. Aku dengan husband aku. Dia drive. Aku tak nak pergi hospital. Menggagau tangan, kaki, naik sampai ke atas kereta tu. Sampai sekarang bercok tapak kaki aku ke atas tu. Tangan aku berdebap kena muka dia. Cobaan betul untuk dia. Nak bawa aku pergi hospital. Sampai dekat emergency itu, aku dah kena ikat. Tangan kena ikat. Kaki kena ikat. Ni, kena cocok merata-rata ni. Tapi aku tak sedar lah masa tu. Tak rasa lah sakit. Sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jarum lah kat badan aku ni. Aku pun tak jangka lah macam mana boleh jadi macam tu. Tapi yang paling aku tak boleh tahan bila aku dah keluar daripada ICU tu, otak aku jadi lembab. Aku tak boleh nak kenal. Bukan tak kenal, tak ingat nama orang. Aku susah nak menghafal. 2 patah perkataan aku baca, pusing sini aku lupa. Sedangkan dulu aku boleh hafal 15 muka surat monolog lantai T. Pinky arahan arwah Dr. Rosminah Tahir. 2 hari saja. Tiba-tiba aku nak hafal 2 perkataan, ambil masa yang sangat lama. Aku nak makan 1 sudu pun hujung sudu, lepas tu aku tak boleh nak makan dah. Masa tu aku rasa, ya Allah, lepas ni aku boleh tak berlakon lagi. Aku nak hafal 2 patah perkataan pun susah. Macam mana aku nak berlakon lagi? Macam mana aku nak hafal skrip? Aku pernah cerita dengan orang. Dia tanya, "Akak, kenapa akak pakai tongkat? Akak kena kencing tikus." Dia boleh gelak. Dia tak tahu apa itu kencing tikus. Dia orang ingat kencing tikus ni biasa-biasa saja. Tak! Kencing tikus ni memang boleh membunuh. Lagi satu, dia namakan kencing tikus. Sebenarnya, bakteria tu boleh datang daripada pelbagai jenis binatang. Yang paling utama antaranya kelawar, monyet, tikus. Dan yang mana binatang-binatang yang selalu bercampur-campur dan terdedah kepada hujan dan juga matahari. Boleh kena. Jangan ingat tikus saja yang boleh buat kita dapat penyakit kencing tikus. Doktor dia sebenarnya dia nak bagi mudah orang-orang kita faham. Jadi cakaplah kencing tikus. Padahal dalam badan tu dah macam-macam bakteria dah masuk sampai ke otak. Kita ni kan selalu takut kan kena kencing kawan kan. Tapi kena kencingan kawan, kena kencing manusia ni dia tak bawa mati. Kena kencing tikus ni
boleh bawa mati. Alhamdulillah, aku masih di sini dapat berkongsi kepada kalian semua. Jadi, ingat, berhati-hati dan sampaikan kepada kawan, jiran, semua manusia. Kencing tikus ni sangat bahaya. Ya, tolong sampaikan ya. Sebab aku dah merasa 5 tahun tahu terbaring atas katil dengan kaki dua-dua tak boleh bergerak. Separuh kaki aku ni hitam macam terbakar. Aku paksa. Kalau orang tengok, orang kata aku dah lumpuh, aku tak ada nak bangun lagi dah. Aku paksa atas katil pun aku duduk, aku cuba buat kerja. Aku buat affiliate, aku buat kerja-kerja online. Aku minta husband aku ambil dapur tu letak atas katil. Aku cuba nak masak sambal untuk nak jual. Macam-macam aku buat. Tapi ada juga manusia-manusia, terutama netizen-netizen online yang tak tahu apa cerita, selalu cakap, tu, keluar cerita dia tu, nak minta derma lah tu. Esok lusa mesti minta nombor akaun lah, bagi nombor akaun. Hina kan? Tak apa. Aku tak nak fikir semua tu. Sekarang cuma aku nak cakap pada semua orang. Berhati-hatilah. Terima kasih. Jantung, nadi, jantung, mati, mati. Sakit, 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 sakit. Aku kau panggil cengkoi. Aku mana-mana kata cengkoi. Aku cengkoi kata kamu. Aku cengkoi pandangan kami. Aku kau panggil cengkoi. Cengkoi. Kau panggil aku cengkoi? Kau pun panggil aku cengkoi? Ya, memang aku cengkoi. Sejak dilahirkan aku beginilah. Aku tak minta dilahirkan begini. Tapi aku redha dan pasrah dengan apa yang dianugerahkan kepadaku. Aku membesar di Jitra, 30 km daripada sini. Di Jitra, aku bersekolah seperti biasa. Mak dan abah tidak pernah menghantar aku ke sekolah anak-anak kelainan upaya. Iyalah, waktu tu mana ada lagi sekolah berpendidikan khas. Sekolah yang mengajar anak-anak kurang upaya. Kalau ada pun, mungkin di Alustar. Masa sekolah, aku menceburi semua bidang. Sukan, pasukan beruniform, bidang seni. Di sekolah rendah,
Pernah aku disuruh oleh cikgu menyertai lumba lari. Dengan tak ada perasaan, aku masuk. Aku bersedia ke garisan, sedia lari. Aku ditinggalkan. Aku ditinggalkan. Mungkin kerana keadaan aku begini, aku ditinggalkan. Aku ingat pesan cikgu. Walaupun kaki hang macam tu, hang boleh pi lagi jauh. Saya cakap cikgu. Aku ambil itu sebagai semangat aku untuk meneruskan kehidupan aku. Sekolah menengah, sama juga. Aku masuk berbagai-bagai aktiviti. Ada yang tak sudi kawan dengan aku. Sebab keadaan aku begini. Hina sangatkah orang sebegini? Ya, aku masuk berbagai-bagai aktiviti, antaranya cabang seni. Berlakon. Sehinggalah aku diiktiraf sebagai dramatis sekolah. Sekolah Menengah Jitra. Selesai sekolah, aku ditawarkan untuk berkhidmat di salah sebuah agensi kerajaan di Jalan Duta, Kementerian Keuangan. Dan bermula daripada situlah aku meneruskan impian aku dalam bidang seni. Balik daripada Jalan Duta, singgah di Padang Merbuk, berjalan kaki ke Kompleks Budaya Negara. Kemudian dikenali sebagai Panggung Negara. Dan kini Akademi Seni Budaya dan Warisan Aswara. Di situ aku tengok. Wah, Datuk Ahmad Tamimi Siregar berlatih kelas 20-20. Khalid Saleh, si bering-bering. Kamaru AR, dengan teater perubahwaranya. Hanya melihat di tepi tingkap, aku menyertai kumpulan teater Hidayah. Walaupun berlakon sebagai Pak Pacak, tapi aku dihargai di situ. Aku meneruskan bidang seni aku dalam bidang drama radio. Rancangan Permatang Jingga dari tahun 1990 hinggalah 1997. Rancangan itu ditamatkan. Selepas rancangan Permatang Jingga, aku terlibat juga dalam Bangsawan di Udara, panggung drama dan macam-macam siri drama radio. Orang tak kenal aku. Orang hanya kenal suara. Antara pelakon, pengarah, penerbit yang berani mengambil aku berlakon untuk pertama kalinya dalam siri drama Ahmad Tamimi Siregar, Datuk Ahmad Tamimi Siregar. Aku ingat lagi, suara rebab di Kelantan, terpaksa berlatih cakap Kelantan. Syuting sampai pukul 3-4 pagi. Itu perkara biasa dalam bidang seni. Dan selepas itu, Datuk Ahmad Tamimi ambil lagi aku berlakon. Dan ambil lagi. Selain daripada berlakon, aku mula berjinak-jinak dalam bidang pengacaraan. Semua acara aku telah kendalikan.
dari sekecil-kecil acara hinggalah sebesar-besar acara. Acara Pertabalan Agung, acara Hari Kebangsaan, jamuan teh negara, majlis jamuan teh Hari Keputeraan. Alhamdulillah, aku diberi kepercayaan. Meskipun aku tidak cukup pakej, namun bakat aku dihargai. Dalam satu program Hari Kebangsaan, jurus kenderaan yang membawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tiba di tapak acara. Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Itulah antara kerjaya aku. Aku masih dihargai, alhamdulillah. Ini anak aku. Pelajar pendidikan khas bahasa isyarat. Dahulunya impiannya menjadi seorang penari. Satu pesan aku. Penari terlalu ramai. Tetapi untuk membantu orang kurang upaya seperti aku, seperti rakan-rakan yang bisu, pekak, tak ramai dekat Malaysia. Tekadnya satu, hanya untuk membantu mereka yang memerlukan pendidikan demi masa depan orang kelainan upaya. Aku kau panggil cengkoi, aku mana-mana kata cengkoi. Aku cengkoi kata kamu, aku cengkoi pandangan kami. Aku kau panggil cengkoi, cengkoi. I am Iron Man, terbang tinggi impian, menerja sukan dan duka pada satu perjuangan. I am Iron Man, bukan satu igawan, jatuh bangkit itu biasa kehidupan manusia. Aku percaya, aku tetapi dengan cara I am Aku Iron Man. Aku memang Iron Man. Kenapa aku Iron Man? Sejak dari sekolah lagi, aku suka kumpul patung Iron Man, komik Iron Man, sehingga punya satu koleksi. Dan aku percaya, Iron Man ini adalah satu hero yang pernah jatuh, yang pernah bangun, yang mempunyai idea, yang mempunyai bermacam-macam kuasa. Apa yang terdapat pada Iron Man? Iron Man ada pakaian robotnya. Kakinya robot. Jantungnya pun robot. Dan itulah yang ada pada aku sekarang ni, selaku Iron Man. Iron Man artinya aku tidak pernah takut kepada kegagalan. Aku kena bangkit. Pada hari kejadian aku kehilangan kaki,
Kebimbangan adalah takut hari itu adalah hari terakhir. Aku masuk bilik bedah. Dan doktor yang membius aku, bius. Dan aku berbual dengan doktor sebelah. Dengan doktor sebelah, aku tidak mahu pejam mata. Dalam keadaan sedar. Operasi itu dilakukan. Dan berbual sehingga 2 jam setengah dah berakhir. Dan akhirnya doktor kata, dah selesai. Aku cakap, dah selesai ke? Dah selesai. Dibawa keluar ke bilik tempat bahagian untuk pemulihan. Aku tak tidur juga. Aku sembang lagi dengan sebelah. Dan nurse cakap, kenapa kau tak nak tidur? Saya kata, saya tak nak tidur. Sebab saya takut nak tidur. Saya nak bersembang. Dan aku memegang satu benda lagi. Aku Iron Man. Dengan keadaan beginilah keadaannya pada tahun 2023. Satu tugas besar yang diberikan kepada aku, di mana aku telah mendesain atau membentuk dan mencipta sambutan Hari Kebangsaan. Konsepnya, siapa yang harus berbaris, kapal terbang apa yang akan terbang. Dan aku memimpin 16,000 orang peserta. Dalam keadaan macam ini, aku datang dengan kerusi roda ini dan aku memegang mikrofon. Jerit. Dia orang tak sampai ke Panglima Angkatan Tentera bertanya, you tak takut ke, sakit ke apa? Senang jawapanku. Aku adalah Iron Man. Jadi, kesakitan bukan alasan untuk kita jatuh ataupun untuk kita terus takut. Malah kesakitanlah memberi kita satu pendidikan pengajaran. Dan itu menjadi semangat besar pada aku untuk aku bangun pada Hari Kebangsaan itu. Pagi-pagi aku bangun pukul 5.30 pagi dah berkumpul di dataran Putrajaya untuk memimpin. Sebab dah 16 tahun aku buat kerja untuk memimpin pasukan yang besar dibagi sambutan Hari Kebangsaan. Untuk mencipta konsep. Dan aku duduk kat situ. Pukul 5 pagi aku bangun dalam keadaan begini. Datang sampai untuk orang mengangkat aku nak di atas untuk membentuk. Bagi aku, itu dah cukup kuat. Apa lagi yang Iron Man ada? Iron Man ada jantung. Iron Man ada jantung. Dan aku melakukan bypass. Iaitu pembedahan jantung di IJN. Pada 17 Mac 2024. Bila aku dapat sakit jantung ni, dikatakan bahawa cik ada sakit jantung. Aku pergi mengikut prosedur untuk operation. Di mana pembedahan ini akan dilaksanakan secepatnya mungkin. Kerana 3 dah tersumbat. 3 itu artinya 1 dah tersumbat penuh, yang lagi 2 ada 80%. Manakala kesuburan jantung aku adalah 27% saja. Artinya kalau melakukan operasi, berkemungkinan besar aku mati. Tapi itu tak melemahkan. Kerana aku dah mengalami peringkat yang pertama. Dan ini adalah peringkat yang kedua. Untuk peringkat yang kedua ini, sebagian aku cerita, doktor di IJN, dia datang. Dia memberikan satu kata-kata yang amat menggerunkan. Kami tidak memberi anda harapan. Apa perasaan kita? Kita duduk dalam kematian. Tapi kami memberi anda bantuan. Dengan 27% ini adalah sukar untuk kita nak memberi kesembuhan. Kerana 27% ini adalah memberi satu risiko kepada operasi. Dan akhirnya aku terima. Minta izin daripada isteri saya. Saya terima untuk melakukan pembedahan operasi di bawah seorang pakar jantung utama, iaitu Profesor Datuk Seri Alwi, iaitu pakar jantung yang utama di IJN. Dia melakukan operasi ini. Ketika operasi dilakukan, masuk 3 tiub pump, aku dah pingsan. Dah pingsan, operasi berlangsung daripada pukul 12 tengah hari sehingga 6 petang oleh 9 orang doktor. Dan dah keluar daripada operasi, masih tak sembuh. Tapi apakah yang berlaku semasa pembedahan? Nah, ini yang orang tak nampak. Apa yang berlaku pasal pembedahan? Dan aku berjumpa dengan beberapa orang mereka yang pernah melakukan bypass. Mereka menceritakan benda yang sama. Roh kita terawang-awang.
Kita nampak apa yang berlaku. Dalam perjalanan kita nak masuk itu, aku tak pernah cerita pada siapa. Dia takut. Depan isteri pun tak pernah cerita. Apa yang nampak? Ada tangan yang melambai memanggil. Kalau kita melangkah, artinya aku tak akan balik. Dan aku tegas bahawa aku ada tanggungjawab dan aku nak meneruskan lagi kerja yang belum habis. Dalam keadaan di bawah luar sedang, terapung-apung. Selepas operasi dah habis, pukul 3 pagi doktor membagi nama. Rosnan, angkat tangan. Aku angkat tangan. Aku nak minta pertolongan doktor agar jangan masuk tube sebab aku tak nak cakap apa dah. Pukul 3 pagi. Dan pukul 12 tengah hari dicabut benda ni. Tapi kesan dadah morfin yang disuntik ke badan pesakit itu amat menghayalkan. Aku adalah seorang peminat bagi filem Korea. Suka tengok cerita-cerita Korea zaman-zaman kerajaan-kerajaan Meiji. Aku suka tengok filem-filem Cina zaman-zaman maharaja-maharaja. Jadi apa yang aku tengok tu pejam mata je muncul di hospital IJN tu. Disebabkan oleh pengaruh morfin. Muncul, nampak orang terbang, nampak apa. Bila aku pejam mata je, aku selam, aku nampak dekat dasar laut. Syurga dan neraka. Nampak. Very easy. Aku kenapa ni? Baru aku tahu bahawa itu adalah kesan dadah. Kesan morfin untuk kita menahan kesakitan. Itu yang aku fikir, oh, jadi ramailah anak muda yang makan dadah ni, mereka berkhayal banyak. Tapi tak nak berusaha. Sebab ini di antara yang berlaku. Tetapi tak akan menggagalkan aku. Kena fikir, aku dah ada 2 bentuk bahan daripada Iron Man, kaki dan jantung. Hanya aku belum terbang lagi. So dah ada benda tu. Dalam keadaan aku masih dalam keadaan begini, aku dah berniat bahawa saya nak memimpin sambutan Hari Kebangsaan untuk kali yang terakhir sebelum saya pencen. Tahun ini saya pencen 2025, iaitu 2024 pada 31 Ogos saya nak memimpin sambutan kebangsaan. Aku buat dan aku cipta benda baru, cipta segi persembahan, cipta dari segi perarakan dan mencipta dari segi di angkasa kata bang apa yang aku nak. Kerana ini adalah bagi pandangan saya adalah ini kenapa saya melihat benda ini. Kerana ini apa yang saya lihat itu adalah bentuk yang tidak pernah akan melemahkan orang macam kami. Tahu bila kami dah jadi macam ni, rakan-rakan saya dah jadi macam ni, apa yang masyarakat pandang. Saya adalah antara orang, kalau isteri saya tahu, saya adalah antara orang yang cukup marah kalau orang memakirkan kenderaannya di tempat OKU, sedangkan dia bukan OKU. Dia parkir OKU, bila kita marah, kita kena marah balik. Itu hak kami. Nak memakir, hak kami. Dan ada tempat kita nak bagi tandas. Dalam tandas, bukan ada orang OKU dalam tandas. Dia tidak OKU, tapi dia menggunakan tandas OKU. Itu adalah hak kami. Dan perkara-perkara inilah meletakkan saya lebih lagi berani dan saya lebih lagi mampu ke hadapan dan saya lebih mampu melawan kerana saya fikir setiap kesakitan itu sebenarnya adalah memberi kita pendidikan, memberi kita motivasi. Kerana apa? Kerana aku Iron Man. I am Iron Man, terbang tinggi impian, menerja sukan dan duka pada satu perjuangan. Sebelah ini. I am Iron Man, bukan satu igawan, jatuh bangkit itu biasa kehidupan manusia. Belum. Jom. Pendosa. Pendosa. Pendosa.
pendosa, pendosa. Aku pendosa yang bercita-cita ke syurga. Cita-cita? Teringat masa sekolah rendah, cikgu tanya aku, Amira, awak dah besar nak jadi apa? Saya nak jadi doktor, cikgu. Dan setiap kali cikgu tanya aku, setiap kali itulah cita-cita aku berubah. Sekejap nak jadi doktor, sekejap nak jadi cikgu, sekejap nak jadi pelukis, sekejap nak jadi polis. Amira, Amira. Tapi hari ini, cita-cita aku nak ke syurga. Persoalannya sekarang, layak ke aku ke syurga? Mama cakap aku jadi macam ni sebab aku banyak dosa. Betul ke aku banyak dosa? Betul ke Ma, Kak Long banyak dosa? Betul lah. Waktu memang banyak dosa. Dosa melawan cakap Mama. Tak dengar cakap Mama. Menipu Mama. Dosa lah tu. Mira, awak dengar cakap Mama ni. Awak kalau nak masuk syurga, sembahyang jangan tinggal. Dosa besar tu. Puasa jangan tinggal. Rajin baca Quran, rajin sedekah, dapatlah awak masuk syurga. Tapi kenapa satu manusia sewenang-wenangnya menjatuhkan hukum dekat manusia lain kalau manusia tu ditimpa musibah? Kenapa? Kalau sesuatu jadi dekat orang tu, ianya dianggap ujian. Tapi kalau aku tak marah Mama. Mama boleh cakap apa yang dia nak cakap. Mama memang ada hak. Aku tak marah. Tapi kenapa satu manusia boleh mengambil sewenang-wenangnya mengambil tugas Tuhan menjatuhkan hukum dekat manusia lain kalau manusia tu ditimpa musibah? Kenapa Kenapa? Tak, aku tak marah kat Mama. Mama boleh cakap apa yang dia nak cakap. Mama ada hak sebab dia Mama. Dia Mama aku. Dia boleh cakap apa yang dia nak cakap. Aku tak ada masalah dengan Mama. Betul. Dia boleh cakap apa. Lina! Lina, sini kejap. Mana Lina ni? Aduh. Lina! Kau ni lambatlah. Aku tak nak video ni. Aku nak video lain. Sebab aku tak tahu aku cakap merepek.
Lagi satu, aku tak nak kamera dekat sebelah kiri. Aku nak dekat sebelah kanan. Memang dekat kanan? Kenapa kau tak cakap dengan aku? What? Lina? Dah 7 tahun, Lina? Benda yang sama je kau cakap? Kau ingat aku nampak? Kau ingat aku nampak? Aku tak nampak apa-apa. Gelap. Aku tak tahu ada kamera kat sini kalau kau tak cakap. Kenapa dengan kau ni? Setiap kali aku minta tolong, setiap kali itulah ada je benda kau nak create scene lah, apalah. Okey. Lah kau tekan kamera, lepas tu kau pandai-pandai lah kau lari ke apa ke. Lima bulan aku tak nampak. Aida kawan aku call. Dia cakap nak bawa aku ke satu tempat. Aku tanya nak ke mana? Adalah, jangan banyak tanya, ikut je. Jadi aku pun ikut dan tak banyak tanya. Tapi dalam perjalanan tu hati aku berdebar-debar lah juga. Aida ni nak bawa aku pergi mana? Dia nak jual aku ke? Dia culik lepas tu jual aku ataupun nak ambil organ dalaman? Tak lah, merepek-repek je lah apa benda yang aku fikir ni. Jadi dalam tertanya-tanya, berdebar-debar tu, kami pun sampai di tempat yang dituju. Sebelum turun kereta, aku tanya, Aida, kita kat mana ni? Bagi tahulah. Aida cakap, kita dekat MAB, Malaysian Association for the Blind, di Brickfields, Kuala Lumpur. Jadi kami berjalan menuju ke karangan pejabat di MAB. Dan orang pertama aku jumpa Kak Hidayah, resepsionis. Dan kemudian Gayatri yang mengambil data peribadi aku. Dan tak lama lepas tu, Jacqueline pun turun, pengetua di MAB. Aku, Aida, Gayatri dan Jacqueline berborak tentang apakah kos-kos yang ditawarkan di MAB untuk adult blind seperti aku. Dan setelah semuanya selesai, aku dan Aida beredar menuju ke parkir kereta. Dan tiba-tiba Aida bersuara, Mira, Hidayah resepsionis buta. Gayatri yang ambil data peribadi kau buta. Jacqueline, pengetua dekat MAB, buta. Engkau buta. What? Aku dengan Pak Gad je yang tak buta. What are you waiting for, Mira? Pang! Aku rasa satu tamparan yang sangat kuat hinggap di pipi aku. Sebab untuk pertama kalinya aku dengar orang panggil aku buta. Tak lama lepas tu, berapa hari selepas tu, MAB telefon dan aku diterima belajar di MAB. Dan aku dihadiahkan walking stick oleh kawan baik aku sendiri. Dia cakap, Mira, count your blessing. Walaupun Tuhan tarik diri mata kau,
Tapi kau masih ada nikmat lain. Kau masih boleh bercakap, kau boleh makan, kau boleh mendengar, kau boleh merasa. Terima kasih Aida. Terima kasih Oni. Lina! 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 Oh, Lina. Lina! Lina, sini kejap, Lina. Oi. Okey. Aku nak save video ni. Nanti aku nak post dekat social media. Okeylah, boleh siap-siap kita pergi dialisis. Engkau bekalkan aku apa untuk pergi dialisis? Tak masak? Kenapa tak masak? Malas? Kenapa? Kenapa pula malas? Tak. Lina, kita habis tak ke? Aku nak beli ke apa? Untuk makan dekat dialisis. Dialisis 4 jam. I need energy. Yelah. Aku dapat JKM pun 300, Lina, sebulan. 100 aku nak bayar bil telefon. Aku tinggal 200, nak berdikit-dikit sebulan. Mana cukup kalau nak beli je setiap kali dialisis? Kena masak lah. Kau ni kenapa? Aku tak faham. Kenapa tiba-tiba hari ni kau satu macam? Taklah. Tengok. Aku naik suara sikit, aku tegur sikit, kau nak ampas-ampas. Jagalah elok-elok. Nanti kamera aku tu rosak. Engkau lah. Tak, engkau tu. Kenapa? Apa masalah kau tiba-tiba nak malas? Afsal, kau buat aku macam ni sebab aku apa? Aku OKU ke? Engkau jangan kau hajar kau tu adik lah. Lina. 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 Lina, tolong Kak Long, Lina. Aduh. Kak Long berak. Kak Long berak cirit. Lina, tolong Kak Long, Lina. Sorry. Kak Long jerit-jerit, Kak Long marah kau. Tolong. Habislah meleleh, Lina. Habis nanti basah. Habis kena. Air tahi ni kena dekat wheelchair ni busuk nanti, Lina. Tolong Kak Long, Lina. Mula-mula, Allah ambil ayah. Tak lama lepas tu, ayah ambil 2 buah pinggang aku. Kemudian, kedua belah mata aku. Lepas tu, Allah putuskan kedua urat lutut aku. Dan baru-baru ni 2 Oktober 2025 Allah ambil mama. Ya Allah, betul ke aku banyak dosa? Ini ujian atau balasan, ya Allah?
yang tersisi. Tak ada yang peduli, tak ada yang membantu kami bangkit dari luka jiwa untuk lihat di mata dunia. Inilah kami dari hati yang tersisi. Kami bukan seorang pengemis. Kami ingin sempurna. Walau kami tak sempurna, cukup ia membahagia sesama. Siapa yang sudi mendengar? Siapa yang sudi berteman? Kerana ini tentang kami, Laskar Manusia Istimewa di mata mereka yang tahu. Demikianlah tadi persembahan yang cukup menggetarkan, persembahan teater monolog karya OKU. Sekali lagi kita berikan tepukan. Inilah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulail, ampun Tuanku. Patut bagi pihak majlis merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah berkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat bagi menyaksikan persembahan teater monolog karya OKU, Suara dari Hati yang Tersisi. Sesungguhnya keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah memberi satu suntikan semangat kepada kami, golongan orang kurang upaya, untuk terus berkarya dan berkarya. Ampun Tuanku, patik pohon ampun limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk meneruskan acara majlis. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Tuan Abu Bakar bin Hamzah, Esko Pelancongan Seni dan Budaya dan Pembangunan Luar Bandar, dan yang berbahagia isteri, Yang Berusaha Encik Rosnan bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Yang Berusaha Tuan Haji Misran bin Muhammad Yusof, Pengerusi Persatuan Warisan Budaya Melayu. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat bersama-sama kita hadir dan menyaksikan persembahan teater monolog karya OKU dari Suara dari Hati yang Tersisih sebentar tadi. Terima kasih semua. Ampun Tuanku, Patut ingin menyembah maklum acara majlis akan diteruskan dengan persembahan cendera kenangan. Untuk itu dititah menghadap
Yang Berusaha Tuan Haji Mesran bin Haji Muhammad Yusof, Pengerusi Persatuan Seni Budaya Warisan Melayu, untuk mempersembahkan cendera kenangan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Cendera kenangan ini merupakan sebuah lukisan hasil karya seorang anak muda OKU Autism, Ang Chimeng, berusia 20 tahun. Inilah kami dari hati yang tersisi. Kami bukan seorang pengemis, Menjunjung kasih tuanku, ingin sempurna. Walau kami tak sempurna. ampun tuanku. Acara majlis akan diteruskan dengan sesi memperkenalkan barisan pelakon dan tenaga produksi teater monolog karya OKU Suara dari Hati yang Tersisih. Kita berikan tepukan. Kita perkenalkan pengarah, komposer dan penerbit Saudara Rosnan Nordin. Barisan para pelakon yang kita saksikan sebentar tadi, yang memukau, cukup menggetarkan. Saudara Rahmat Haji Muhammad Noh. Saudara Saiful Hairi Ahmad. Syahriza Mahmud. Nur Amira Ramli. Nurul Aliana Natasha Saiful Hairi selaku juru bahasa isyarat. Manakala para penari Rahimah binti Andungai, Nazirah binti Syamsuddin, Salman Al-Farisi dan Muhammad Jasmi Abbas. Dan diteruskan dengan kita tampilkan barisan tenaga produksi dan petugas pentas Muhammad Hisham, Nur Milan, Maslinah Yusof, Fauzi Yusof, Norani Hamid, Muhammad Khalif Sadiq bin Muhammad Rafali, Salawati Mat Saleh, Amrah Muhammaddin, Hasbullah Abdullah dan Khairul bin Haji Abdul Halim. Kami ingin sempurna, walau kami tak sempurna, cukup ia membahagia sesama. Siapa yang sudi mendengar, siapa yang sudi berteman, kerana ini tentang kami, Laskar Manusia Istimewa. Monolog karya OKU merupakan sebuah pementasan teater yang menghimpunkan karya dan persembahan istimewa oleh para seniman orang kelainan upaya dari pelbagai latar belakang. Pementasan ini mengangkat kisah benar, emosi dan perjuangan insan-insan luar biasa yang tidak menjadikan kekurangan sebagai halangan untuk berkarya dan berdiri di atas pentas seni. Melalui pendekatan monolog tadi, setiap pelakon menyampaikan suara hati dan kisah kehidupan mereka dengan penuh kejujuran, menjadikan karya ini bukan sekadar persembahan teater, tapi satu manifestasi kekuatan, semangat dan ketabahan insan istimewa dalam menempuh cabaran hidup.
Aku Iron Man. Tak ada yang peduli, tak ada yang membantu kami bangkit dari luka jiwa untuk lihat di mata dunia. Inilah kami dari hati yang tersisi. Kami bukan seorang pengemis. Kami ingin sempurna. Walau kami tak sempurna, cukup ia membahagia sesama. Siapa yang sudi mendengar? Siapa yang sudi berteman? Kerana ini tentang kami, Laskar Manusia Istimewa. Ampun tuanku, apa ingin menyuah maklum atau cara diteruskan dengan sesi bergambar. Walau kami tak sempurna, cukup ia membahagia sesama. Menjunjung kasih tuanku, Siapa yang sudi mendengar? Siapa ampun tuanku, apa ingin menyembah maklum hanya setakat ini sahaja acara majlis pada malam ini. Patik sekali lagi bagi pihak majlis merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat ke persembahan teater monolog karya OKU pada malam yang cukup bermakna ini. Ampun tuanku. Sidang hadirin di pohon berdiri. Mengumumkan keberangkatan balik Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Lagu Negeri.